Agak-agak cukup tak 1 kilo emas nak dijadikan dana persaraan? 1 kilo emas di tangan saya ini emas berketulinan 999 berharga RM589,770. Jika anda anggarkan 1 kilo emas ini nak digunakan selama tempoh 20 tahun selepas bersara, bermakna RM589,770 bahagi 20 tahun, sebulan anda cuma boleh belanja sebanyak RM2,457. Ini anggaran berdasarkan harga semasa emas hari ini. Namun seperti yang kita tahu, emas nilainya meningkat secara purata setahun lebih daripada 10%. Jadi siapa yang simpan 1 kilo emas ini, di masa depan anda boleh bersara dengan bajet belanja bulanan sekitar RM3,000 hingga RM4,000 sebulan. Jika anda ada 2 kilo, anda boleh buat belanja sekitar RM6,000 hingga RM8,000 sebulan. Nak lebih selesa, anda boleh target untuk kumpul 3 kilo emas. Cara mudah untuk anda miliki 1 kilo emas, anda boleh menabung melalui platform akaun emas JAP. Simpan sikit-sikit hingga cukup Grab. Nak saya bimbing secara percuma? Jom klik link di bio.